Bila orang tanya saya macam mana nak untung dengan main emas, sebenarnya mereka dah kerugian sebelum bermula. Ramai orang salah faham. Mereka ingat emas ni macam saham, beli hari ini, esok nak jual dan untung. Hakikatnya, emas adalah alat untuk lindungi nilai kekayaan, bukan untuk cepat kaya. Masalah ramai orang, mereka simpan duit dalam bank tapi tak sedar nilai duit tu semakin lama semakin susut. Nampak macam duit semakin bertambah, tapi kuasa beli sebenarnya semakin berkurang. Contoh mudah tuan-puan, dulu sekitar RM10,000 dah boleh tunaikan haji. Tapi hari ini perlu sekitar RM15,000 untuk menaiki ibadah haji. Bukan sebab jarak perjalanan semakin jauh, tapi sebab nilai duit semakin jatuh. Sebab itu, kita kena ubah cara simpan. Simpan duit untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang, simpan dalam bentuk aset. Dan emas adalah salah satu aset yang terbukti. Contohnya, 10 gram emas yang dulu sekitar RM4,000 lebih, hari ini dah lebih RM6,000. Bukan kita makin kaya tuan-puan, tapi emas tu menjaga nilai duit kita. Nak simpan emas tak perlu mula besar. 10% daripada simpanan pun dah cukup untuk bermula. Jadi persoalannya, tuan-puan nak terus kejar untung jangka pendek atau nak mula lindungi kekayaan untuk jangka masa panjang. Kalau nak mula, saya boleh bantu tunjukkan caranya. Boleh terus isi borang saya dekat bawah. Assalamualaikum.